Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jadi hari ini kumpulan kami akan membentangkan projek final assessment subjek teori reka bentuk dan kami memilih tajuk Art Nouveau. Jadi sebelum kami memulakan pembentangan, izinkan saya memperkenalkan diri saya dan juga ahli kumpulan saya. Jadi saya mulakan dengan nama saya Ahmad Faris Naufal bin Zahimi, pemegang nombor matrik C23B1575. Saya Hanif Nabil Najmi bin Zaini, C23A1626. Saya Muhammad Aiman Naim bin Ruslan, C23A 0880. Saya Saidah Nafisa binti Yuzin, nombor matrik C23B1581. Dan saya Roswaniwati binti Irwan, nombor matrik C23E1659. Jadi saya serahkan kepada Saidah Nafisa untuk mulakan bentangan. Okey, pengenalan Art Nouveau. Hari ini kami akan bentangkan satu teori seni yang dikenali sebagai Art Nouveau. Pada pemahaman kami, Art Nouveau ni adalah satu gerakan seni dan reka bentuk yang berkembang dekat Eropah sekitar hujung tahun abad ke-19 dan sehingga awal abad ke-20. Aliran ni bukan je mempengaruhi seni lukisan, tapi juga seni hiasan, seni grafik dan seni bina. Okey, poin pertama, Art Nouveau ialah satu aliran seni dan reka bentuk yang berkembang sekitar 1890 hingga 1910 di Eropah dan kemudian tersebar ke negara lain. Pada zaman ni, ramai artis dan pereka dirasa bosan dengan gaya lama, jadi mereka cuba hasilkan sesuatu dengan gaya yang lebih moden. Poin kedua, aliran ni dikenali dengan pelbagai nama mengikut tempat seperti Glasgow Style dan Jugen Style. Walaupun nama ni berbeza, konsep dan ciri utama dia tu masih sama. Poin ketiga, Art Nouveau muncul sebagai usaha untuk mencipta gaya baru dan menolak peniruan gaya sejarah lama yang dominan pada abad ke-19. Maksudnya kat sini, mereka ni tak nak asyik tiru masa lampau, waktu-waktu Renaissance tu. Diorang nak cipta satu gaya yang sesuai dengan kehidupan moden pada waktu tu. Poin yang keempat, aliran ini menekankan penggunaan motif bunga, tumbuhan dan bentuk organik. Poin yang kelima, reka bentuk Art Nouveau dicirikan oleh garisan panjang, melengkung dan beralun yang diinspirasikan daripada alam semula jadi. Poin seterusnya, garisan atau bentuk linear lebih diutamakan berbanding warna. Warna yang digunakan biasanya lembut dan warna sederhana seperti hijau, coklat, kuning dan biru. Seterusnya, Art Nouveau banyak digunakan dalam seni bina, reka bentuk dalaman, barang kemas, reka bentuk kaca, poster dan ilustrasi. Seterusnya aliran ini menolak hierarki lama yang membezakan seni halus dan seni kraft dan menganggap semua bentuk seni ini mempunyai satu nilai yang sama. Okay, permulaan Art Nouveau. Yang pertama, pengaruh pertama datang daripada gerakan Arts and Craft dekat Britain sekitar tahun 1880. Gerakan ni muncul sebagai satu reaksi terhadap reka bentuk era Victoria yang terlalu sarat, rumit dan berlebihan. Arts and Craft menekankan kesederhanaan reka bentuk, kualiti kraft tangan dan inspirasi alam semula jadi yang kemudiannya mempengaruhi perkembangan Art Nouveau. Yang kedua adalah pengaruh kegilaan terhadap seni Jepun dalam kalangan artis Eropah pada tahun 1880-an sehingga 1890-an. Seni Jepun, terutamanya cetakan kayu Jepun, memberi kesan besar kepada gaya visual Art Nouveau. Yang ketiga adalah poster dan litografi hiasan oleh Henri de Toulouse-Lautrec seperti Moulin Rouge. Lagu Lu 1891 juga dianggap sebagai contoh awal Art Nouveau. Seterusnya, saya ingin memperkenalkan Siegfried Bing,
merupakan seorang tokoh yang penting dalam penyebaran seni Jepun di Barat. Beliau pelukis Perancis Félix Brocquemont menemui lakaran seni Jepun dan berkongsi penemuan tersebut dengan rakan-rakan senimannya di Paris. Jadi Bing menjadi sangat tertarik dengan artifak Jepun dan rekaan cetakan Hokusai. Kemudian Seng Fried Bing ni mulalah mengumpul sebanyak mungkin objek seni Jepun. Jadi untuk Seng Fried Bing ni menyebarkan pengetahuan, dia menyebarkan pengetahuan tentang seni Jepun dengan lebih meluas dengan menerbit sebuah majalah bertajuk Li Japon Artistik dalam bahasa Perancis, Inggeris dan juga Jerman. Ramai juga seniman terkenal seperti Claude Monet, Vincent van Gogh, Edgar Degas, Auguste Renoir, Paul Gauguin, Henri de Toulouse-Lautrec, Aubrey Beardsley, Alphonse Mucha dan Gustav Klimt yang tertarik dan terpengaruh dengan seni Jepun. Kemudian pengaruh seni Jepun ini turut meresap ke bidang seni bina yang terkenal seperti Frank Lloyd Wright, Charles René Mack, Stanford White. Seterusnya. Next. Seterusnya, dari segi konsep, Art Nouveau menekankan penyatuan antara seni dan juga fungsi. Inspirasi utama diambil daripada alam semula jadi seperti tumbuhan, bunga, dan bentuk organik yang mengalir. Konsep ini menunjukkan bahawa setiap elemen dalam reka bentuk bukan sekadar hiasan tetapi mempunyai nilai estetik dan simboliknya tersendiri. Selain itu, bagi gaya reka bentuk Art Nouveau, Art Nouveau dikenali melalui penggunaan garisan melengkung dan beralun yang sering digambarkan sebagai whiplash curve. Motif flora, figura manusia, dan elemen semula jadi digunakan secara meluas bagi menghasilkan reka bentuk yang lembut, dekoratif, dan harmoni. Gaya ini jelas berbeza daripada reka bentuk geometri yang bersifat kaku dan simetri. Next. Trend dan pengaruh Art Nouveau. Dari segi pengaruh, ia memberi kesan yang besar dalam pelbagai bidang seperti seni bina, reka bentuk grafik, perabot, dan hiasan dalaman. Gerakan ini telah mengubah pendekatan mereka dengan menekankan keseimbangan antara fungsi dan estetika. Itu pengaruh Art Nouveau juga menjadi asas kepada perkembangan reka bentuk moden yang lebih ekspresif dan berfokuskan nilai seni. Kesimpulan, secara keseluruhannya, Art Nouveau menekankan keindahan visual, kreativiti, dan keharmonian dengan alam semula jadi. Gerakan ini telah mengubah perspektif terhadap reka bentuk dengan menggabungkan fungsi dan estetika secara seimbang. Dan itu Art Nouveau kekal relevan sebagai rujukan penting dalam sejarah teori dan amalan reka bentuk. Next. Relevan terhadap amalan reka bentuk, Art Nouveau masih digunakan dalam reka bentuk moden
reka bentuk moden seperti reka bentuk grafik, ilustrasi dan penjenamaan visual. Contohnya seperti di kanan ini. Dan seterusnya, garisan organik yang kita dapat lihat di sebelah kiri dan elemen hiasan dalam Art Nouveau menjadikan sesuatu reka bentuk lebih menarik dan mempunyai nilai yang estetika. Seterusnya, dalam amalan reka bentuk masa kini, Art Nouveau sering digunakan untuk menonjolkan identiti kreatif dan keunikan visual. Contohnya seperti Blenheim Park. Okey, seterusnya Art Nouveau dalam konteks reka bentuk semasa. Yang pertama, prinsip Art Nouveau masih boleh dilihat dengan jelas dalam reka bentuk poster, susun atau majalah, pembungkusan produk dan ilustrasi digital, khususnya melalui penggunaan garisan melengkung, motif organik, tipografi, hiasan serta komposisi visual yang dekoratif yang memberikan nilai estetik dan daya tarikan visual yang kuat. Reka bentuk pada masa kini mengolah semula gaya Art Nouveau dengan mengadaptasikan ciri-ciri utamanya melalui perisian reka bentuk dan teknologi digital moden seperti ilustrasi vektor, tipografi digital dan teknik sentingan grafik tanpa meniru sepenuhnya gaya asal sejarah tersebut. Yang ketiga ialah pendekatan ini membantu menghasilkan reka bentuk yang lebih unik, kreatif dan beridentiti sekaligus menjadikan hasil visual lebih mudah dikenali oleh khalayak ramai, terutamanya dalam konteks penjenamaan dan komunikasi visual moden yang bersaing. Contohnya seperti di kanan ini. Jadi seterusnya aplikasi teori Art Nouveau. Seperti yang kita tahu, Art Nouveau menggunakan garisan yang melengkung dan mengalir. Dia juga dikenali sebagai whiplash curve yang diinspirasi daripada bentuk alam semula jadi seperti bunga dan tumbuhan. Motif flora dan elemen semula jadi sering digunakan sebagai hiasan utama dalam reka bentuk. Tipografi hiasan digabungkan bersama ilustrasi dan susun atur untuk menghasilkan reka bentuk yang seimbang dan harmoni. Dan penggunaan warna lembut dan semula jadi digunakan bagi merekakan kesatuan visual dan keindahan reka bentuk. Jadi di sebelah kanan adalah beberapa contoh aplikasi Art Nouveau kepada bangunan dan juga poster. Seterusnya yang kat bawah adalah contoh karya klasik yang sangat terkenal dari era Art Nouveau yang menunjukkan garisan organik, motif flora dan susunan bentuk yang dekoratif seperti dalam teori. Okey, contoh aplikasi Art Nouveau. Kalau dilihat pada contoh 3 gambar bangunan yang dekat atas tu, kita boleh jelas nampak seni Art Nouveau tu dekat bangunan ni. Kita boleh nampak ukiran yang kaya dengan motif flora. Lepas tu besi bangunan tu yang bentuk-bentuk dia mengalir.
dan dekorasi organik yang unik lah. Bangunan ni juga dianggap antara contoh Art Nouveau yang agak terbaik yang ada dekat Paris sekarang. Kalau kita lihat pada gambar produk Lush dekat bawah tu, kempen Lush ni memang banyak guna unsur alam dan bentuk organik. Visual dia pun penuh dengan ilustrasi yang kononnya boleh memberi satu perasaan yang hidup. Walaupun dia bukan Art Nouveau yang klasik, tapi memang jelas vibe Art Nouveau tu ada sebab dia membawa elemen alam dalam produk dia. Semua produk Lush ni dia akan nampak lagi natural dan dia dekat dengan konsep alam tu. Seterusnya. Jadi kita teruskan dengan penilaian kritis. Ini di mana kita tengok penilaian yang ada daripada gaya Art Nouveau seperti kekuatan, kelemahan dan juga batasan. Jadi untuk kekuatan Art Nouveau ialah originality dan modern. Gaya ini berani menolak imitative historicism, iaitu peniruan gaya yang lama untuk mencipta gaya tulen yang bebas daripada tradisi abad ke-19. Seterusnya ialah Gesam Kunstwerk, seni yang menyeluruh, memperkenalkan konsep penyatuan di mana seni bina, perabot dan hiasan direka harmoni dalam satu gaya visual. Seterusnya ialah mengangkat martabat craft. Gaya ini berusaha memulihkan pertukangan yang baik dan menghapuskan hierarki yang membezakan seni halus iaitu lukisan dan juga dengan seni gunaan iaitu seni craft. Bagi kelemahan dan batasan pula ialah gaya Art Nouveau ialah jangka hayatnya pendek. Gaya ini cepat pudar dan tidak lagi menjadi ikutan out of fashion lah sebelum Perang Dunia Pertama. Digantikan oleh Art Deco. Dilema seterusnya ialah dilema fungsi versus bentuk. Walaupun berpegang pada prinsip fungsi menentukan bentuk, pelaksanaannya terlalu fleksibel dan kadang-kadang hiasan masih dianggap berlebihan. Seterusnya ialah jurang seni belum terhapus. Walaupun cuba merapatkan jurang antara seni halus dan gunaan, kejayaan sepenuhnya dalam menyamaratakan kedua-dua bidang ini masih boleh diperdebatkan. Jadi itu saja untuk penilaian kritis. Kita ke slide seterusnya. Okay, seterusnya untuk refleksi kumpulan, bagi saya Art Nouveau membantu saya memahami bagaimana reka bentuk boleh menyampaikan nilai budaya dan emosi dan bukan sekadar fungsi. Untuk saya pula, tugas saya ni membantu saya memahami Art Nouveau sebagai satu aliran seni yang berkembang di Eropah sekitar tahun 1890 hingga 1910, dipengaruhi oleh arts and craft dan seni Jepun serta menekankan penggunaan garisan melengkung, motif flora, warna lembut dan bentuk organik yang diaplikasikan dalam seni bina, grafik dan reka bentuk visual moden. Untuk saya pula, tugasan ini membantu saya memahami bagaimana prinsip Art Nouveau ketika dia aplikasi dalam reka bentuk moden melalui penggunaan garisan organik, motif dan tipografi hiasan bagi menghasilkan visual dan yang beridentiti dan estetik. Tugasan ini mengajar saya tentang ironi gerakan ini. Walaupun cuba mengangkat seni craft untuk semua, kerumitan reka bentuknya menjadikan kos terlalu tinggi dan eksklusif untuk golongan elit sahaja. Bagi saya pula, Art Nouveau mengajarkan saya bahawa reka bentuk moden hari ini banyak dipengaruhi oleh idea dan eksperimen masa lalu. Itu sahaja daripada kami semua. Sekian, terima kasih.